Anda sukakan seseorang dan mahu orang ini membalas cinta anda juga, maka berikanlah hadiah kecil kepadanya dengan cara begini supaya dia cepat jatuh hati. Syaratnya, jangan berikan barang yang terlalu mahal. Ini bukan rasuah, tetapi satu bentuk perhatian. Cari tahu dahulu barang apa yang mungkin sering dia gunakan. Jadi, setiap kali menggunakan benda ni, dia akan terus teringat pada anda. Sebelum memberikan hadiahnya, bacakanlah doa atas nama orang ni. Katakanlah nama si dia ialah Rakani Imtiaz. Teguh sejahtera Dewi Paksi, moga aku menjadi kekasih jiwa si Rakani Imtiaz dengan kehendak Allah. Yuk kan sekali sahaja pada hadiah tersebut, kemudian berikan kepada orang yang dimasukkan. Semoga hatinya cepat terpikat. Boleh aminkan di ruangan komen atau hubungi nombor di bio jika mahu berunding tentang masalah asmara, perniagaan mahupun rumah tangga.